Mahram kita ada berapa orang mahram? Mahram ada 3, tidak 4, tidak 2. Satu mahram nasab, kedua mahram musaharah, ketiga mahram radha'ah. Ini mahram kita sampai kiamat. Ingat, yang pertama mahram nasab. Mahram nasab ada berapa? 7. Kalau kita laki-laki, nombor 1 mak kita ke atas, mak, tok, tok nyang, tok nyu, moyang, tok ceh. Nombor 2 anak perempuan kita ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, cui perempuan, cek ceh, mana kubah kunyit tak ke bawah. Yang ketiga adik beradik perempuan kita. Yang keempat mak saudara sebelah ayah. Yang kelima mak saudara belah mak. Yang keenam anak saudara perempuan belah adik-beradik lelaki. Yang ketujuh anak saudara perempuan belah adik-beradik perempuan. 7 ni saja dalam dunia mahram kita dengan sebab nasab keturunan. Tak boleh kahwin. Sekali pun dalam syurga tak boleh kahwin kau. Katakan kakak kita masuk syurga, kita pun masuk syurga, tak boleh nikah dengan kakak. Kerana mahram itu ala sabili ta'bid, atas jalan kekal. Yang kedua, al-mahramu bil musaharah. Mahram sebab perkahwinan. Kita kahwin dengan bini kita, mak dia tu jadi mahram. Asal mak dia tu, ketung tu bukan mahram kita, bukan mahram kita pegang atau wuduk, tapi jadi mahram kita. Sebab apa? Sebab kita kahwin dengan anak perempuan dia. Hanya panggil jadi mahram dengan sebab berkahwin. Itu panggil musaharah. Bahasa tua berambil-ambilan. Kita laki-laki, ada anak laki-laki, lepas tu ada awek seorang. Awek tu dengan kita mahram tak? Tapi kalau awek tu kahwin dengan anak lelaki kita, dia jadi mahram kita. Atas nama menantu. Itu faham? Berapa jadi mahram tak dinikah selama-lama sampai kiamat? Kerana anak kita nikah dengan dia. Itu panggil mahram bil musaharah, berlakunya mahram dengan sebab perkahwinan. Kita repuak contoh, lelaki tu tua dah umur 50, kita repuak umur 20. Lelaki tu bukan mahram kita, setuh batal wudu, boleh nikah. Tiba-tiba laki-laki tu kahwin dengan mak kita. Ayah kita mati Covid, contoh. Jadi mak kita ni bila dah tak ada laki ni nikah lain. Jadi laki-laki umur 50 itu bukan mahram kita, kita perempuan. Sudah jadi mahram apa? Kerana dia nikah dengan mak kita, dia jadi pak tiri kita. Itu mahram dengan sebab nikah. Mak kita pula mati, tindih digek, tak boleh nikah dengan kita. Sebab apa? Pasal dia jimak dah mak kita. Sebab perkahwinan terjadi pula beberapa orang dalam dunia ni mahram kita. Dan yang ketiga, mahram bil radha'ah. Mahram dengan sebab menyusu. Bila kita menyusu, jadilah mahram pula. Bayi orang Kuala Lumpur, orang Bukit Jelutong, Shah Alam, Gatri, mari ke Bukit Payung, menyusu dengan ibu di Bukit Payung ini. Maka dengan sebab dia menyusu, 7 golongan jadi mahram bagi bayi ini. Siapa 7 golongan itu? 7 golongan yang kita bilang tadi mahram dengan keturunan. Sebab Nabi kata yahrumu bir radha'ah ma yahrumu bin nasabi. Jadi mahram dengan sebab menyusu apa yang sudah jadi mahram dengan sebab keturunan. Jadi bila budak daripada Shah Alam bayi ini menyusu dengan mak Bukit Payung, tuang susu tu jadi ibu susu. Mak kepada ibu susu menjadi tok susu. Anak-anak ibu susu tadi adik-beradik susu. Suami bagi mak hak tukang susu tadi pok susu dia. Kakak bagi mak susu, mak saudara susu. Abang laki-laki kepada mak susu, pok saudara susu. Jadi bila mahram bukan